So post ni aku ternampak pagi tadi 11 Julai cerita pasal Z3 AI akan bina satu PMX punya AI avatar lah. So bila tengok ni aku teringat aku pernah develop avatar juga dekat company sebelum ni. And aku rasa mungkin hari ni aku nak try bina AI avatar juga dengan gunakan teknologi sekarang, sebab dulu aku dah try dan agak slow. So itulah, just cuba explore research. And aku nak tunjuk demo lah apa yang aku bina dalam satu hari. Since ada cloud code, so semua benda lagi cepat lah. Okay, so ni aku buat satu page, ada avatar live, and boleh pilih karakter. Dan ni speaker yang aku dah simpan untuk voice cloning lah. So untuk Alicia ni aku tak buat lagi, so I just ambil some random. Kita ambil ni. Okay, so contoh. So since aku tak buat VAD apa semua, so kena buat macam push to talk lah. Saya nak belajar programming. Bagus sangat. Mulalah dengan bahasa yang senang macam Python atau JavaScript. Fokus pada asas dulu. Jangan risau kalau ada error, tu biasa dalam proses belajar. Semangat. And ni contoh dia. And so far aku ada 2 je karakter aku upload. And contohnya macam karakter ni. So guna suara ni. Malam ni tak tahu nak makan apa. Ada idea tak untuk menu apa untuk makan malam ni? Oh itu, sama. Kadang-kadang otak memang jadi blank bila waktu makan ni. Kalau nak yang senang dan cepat, bolehlah cuba masak fried rice telur je. Atau order delivery makanan segera macam burger atau pizza. Apa kata kita cari kedai mamak tepi jalan tu. Lepas tu minum teh, tarik sambil layan angin malam. Best lagi. Okay, so yang ni itulah tak optimize dia punya prompt untuk response. So by right bila audio atau macam kita bercakap dengan orang, kalau boleh tak nak lah dia cakap panjang menjela kan. So ini, tapi ni lah as a demo should be okay. So aku juga cuba untuk tanpa motion. So maksudnya dia just lip sync je. Esok cuti hari Ahad, tak tahu nak pergi mana. Ada idea tak? Kalau nak santai je, bolehlah pergi taman atau kopi dekat kawasan rumah. Jadi kaki tangan, paling senang tak pening. Oh, okay. Aku rasa ni bug kot sebab by right kalau disable ni dia just still image je. Sebab apa aku buat macam tu, sebab kalau lip sync je dia memang cepat lah dia punya nak generate tu. Kalau generate the whole video balik tu, itulah aku dah try pagi tadi. Yang paling okay, high quality, memang nampak smooth apa semua, perlukan dalam 60 saat lah nak tunggu dia habis generate. So lepas dah cuba optimize, dah cuba engineering sikit, so rasa ini dalam 5-6 saat macam tu. Okay lah untuk aku rasa untuk demo. And ni setting-setting dia lah, macam resolution, nak quality ke, ni ni denoising style semua. So dan ni prompt yang membuatkan dia lah cakap tu lah, maksudnya nak bagi dia cakap jangan panjang-panjang apa semua.